di mana mereka sedang mengejar anak guam saya tanpa sebarang asas. Langsung tiada asas. Tetapi hari ini anak guam saya telah diarahkan untuk kembali untuk memberikan sambungan percakapan. Di mana pada hari ini semasa sambungan percakapan tersebut, handphone, telefon bimbit anak guam saya telah pun dirampas oleh pihak polis. Soalan-soalan yang disoal adalah berkenaan dengan peranti tersebut, di mana pihak polis ingin mengetahui apakah peranti yang digunakan, jenama yang digunakan, bagaimana ia telah dimuat naik dan sebagainya. Apa yang berlaku merupakan suatu langsung tidak patut, merupakan sesuatu yang that is completely baseless. Di mana anak guam saya merupakan seorang wartawan, di mana wartawan adalah sangat-sangat penting untuk wartawan menulis cerita-cerita dan artikel-artikel yang mempunyai kepentingan awam. Jadi ini merupakan suatu isu berkepentingan awam, di mana bukan saja rakyat di Sabah yang ingin mengetahui berkenaan isu ini, tetapi rakyat di seluruh Malaysia. We have an interest. Sebab ini merupakan bukan saja melibatkan wang yang sangat-sangat besar, a very big amount of money is at stake, tapi juga environment kita, di mana you nak musnahkan satu area yang sangat-sangat besar. Bagaimana dengan kemusnahan alam? Jadi disebabkan anak guam saya menulis artikel tersebut, sekarang dia sedang dikejar oleh pihak polis, dan ini merupakan sesuatu yang langsung tidak patut, di mana pihak wartawan adalah sangat penting untuk membenarkan pihak wartawan untuk melakukan kerja mereka. Jika pihak wartawan menulis apa-apa artikel yang berbaur fitnah, you samanlah di bawah Akta Fitnah. Kenapa you menggunakan polis? Kenapa polis tak ada kena-mengena dengan isu ni? Di mana pada pendapat saya ini merupakan suatu penyalahgunaan kuasa oleh pihak polis, di mana mereka sedang mengejar anak guam saya tanpa sebarang asas. Langsung tiada asas. It's completely unacceptable. It's absolute rubbish. You cannot come after my client for so-called criminal defamation or whatever. It's completely unacceptable. Jadi ini merupakan suatu teknik helah atau teknik yang busuk untuk memastikan wartawan tidak menulis berkenaan apa-apa isu-isu yang melibatkan tokoh-tokoh yang terlibat dengan kerajaan pada masa sekarang. Saya nak bagi tahu, dia biasanya wartawan ni dia belakang kamera tau. So bila-bila wartawan